Ruqyah pula kenalah ada air. Minta air. Ha, air dah kan. Kita ruqyah kita pegang kat sini boleh? Pegang sini boleh. Yang penting pegang sini lah. Anak mana pegang kepala. Sebab nanti kena naik sini payah. Sakit tangan. Okey, kita pun baca. Baca apa ayat-ayat kita nak baca? Kebanyakannya anak akan baca introduction dia, ayat yang ayat dari surah apa ni, Al-Ma'surat, Al-Fatihah, ayat Alif Lam Mim 1 hingga 5. Lepas tu ayat kursi dan 2 ayat selepas ayat kursi tu. La ikraha fiddin dengan Allah waliyul ladzina amanu. Lepas tu 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas tu la apa ni? Amanar Rasul la yukallifullah. Lepas tu barulah anda baca ayat-ayat berkait dengan apa dia nak. Misalnya dia nak jodoh, Allahumma ja'alhu mahbuban fi qulubil mu'minat. Gitu kan. Itulah maksud dia berkait dengan apa yang dia nak. Okay, baca ni lah Al-Fatihah dengan ayat kursi. Cuma setiap tu anak akan hembus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap gitu. Siap. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey. Lepas tu dia suruh dia keluar kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ila akhir. Ataupun tekan. Dia kata, tanya sakit kat mana? Sakit kat belakang. Okey. Sakit sini ustaz. Okey. Allahu la ilaha illa 3 apa ni qul huwallah lah. Cepat sikit kan. Udahlah maksudnya kita nak bagi tahu. Nak bagi tahu tempat lain pula kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat gitu, buat isyarat buang. Ni isyarat buang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau yang berkait dengan gangguan, dia sakit mana? Kepala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat isyarat buang, nanti dia akan hilang. Memang dia akan hilang. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan gangguan. Kalau berkait dengan benda-benda yang fizikal, kebanyakannya kena pergi ke doktor. Lepas tu, picikan pula, picikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cara buang. Okey? Ataupun qul huwallahu ahad. Ni sapuan. Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau dia ada kat tangan. Kat tangan kan. Cuba rakam sini. Rakam kat tangan dekat sini. Misalnya pegang tangan dia qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey? Apa? Okey. Lepas tu picikan pula, picikan kat sini. Kebanyakannya kita akan picik kat sini. Ni. Nampak? Bawah telinga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kebanyakannya kalau kita tekan macam tu, dia sakit dah. Tapi boleh tahan.
Tapi kalau orang gangguan, tekan macam tu je, biasa je. Dia dah menempik. Okey? Sebab apa? Sebab apa? Bukan disunahkan apa, okey? Orang dianjurkan untuk tepuk. Kenapa? Pertama kerana tengok mak kita tepuk baby kita, baby orang tu. Baby dia lah. Adik kita lah kan. Semasa apa? Muntah. Bila muntah, mak kita tepuk. Untuk apa? Untuk keluarkan lagi. Kenapa? Orang urut tekan kat sini, dia bersendawa. Sebab apa? Sebab dia ada tindakan refleks. Kenapa kita tekan kaki? Orang tu pun sendawa. Sedangkan bukannya, mana ada angin dekat kaki. Itu kita nak suruh dia keluar. Melalui apa? Melalui muntah, melalui sendawa. Dia adalah panggil saintifik tu. Dia panggil apa? Dia akan menolak gangguan-gangguan tu agar keluar dengan refleks tersebut. Okey, kalau payah lagi azan. Azan kat telinga dia lah, dekatkan telinga, azan. Kalau boleh ada apa? Macam ada gulungan, azan. Baru sedap sikit. Dia ada persoalan. Apa lagi? Cuba tengok apa dia punya kaedah. Apa dia? Okey, tak lihat. Kasih dia anda tengok. Agresif tanda dia terlalu lemah. Kebanyakannya agresif ketika mana dia panggil, kawan dia panggil dalam keadaan dia dah kerasukan. Tetapi kalau dia dalam keadaan bersedia, dia takkan agresif. Kebanyakannya kita ruqyah duduk kat situ je. Tapi masalahnya orang kat sini panggil dalam keadaan dah kerasukan. Agresif, kena pegang betul. Tangan sini satu, sini. Lutut jangan tekan, pegang saja. Lepas tu perut, agar dia tak bangun. Tapi kebanyakan itulah. Macam kalau akhwat nak tengok, 5 kiri 5 kanan pegang. Sebab apa? Sebab dia panggil dalam keadaan dah kerasukan. Kamu buang? Okey, ni ada cara buang. Ni advance sikit. Adakah nak buat saya cara buang? Cara buang. Tadi peletakan dan sapuan tadi. Cara buang macam ni. Buang, tarik gitu. Okey? Ataupun kalau ana macam akhwat macam dia. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ataupun inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Ataupun inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Ataupun inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Maksud dia kosong perut, laki lah kan. Ataupun inna fatahna laka fathan mubina. Dia panggil buat isyarat buang. Boleh. Ataupun inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yang paling sedapnya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Keluar lagi. Keluar. Kena nampak sangat, nampaklah sikit kita ni nak suruh benda tu keluar. Boleh. Keluar belakang. Mana-mana yang ada dalam tubuh keluar belakang lagi. Dia keluar belakang lagi. Bismillah. Ataupun dia sakit kat sini kan, picikan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Gitu. Buat isyarat apa? Buat macam power sikit apa? Macam pro sikit lah. Tahu dah ni tak. Ada setengah orang je. Inna fatahna laka gitu. Malu-malu. Bagi nampak sikit bismillah masya-Allah. Gitu kan. Faham tak? Maksud bagi nampak. Dia boleh faham tak? Buat gitulah dia nampak sikitlah macam
kita ni serius ni tak, ni buat macam malu-malu gitu. Nanti boleh tengok apa ni lah. Ya, ada persoalan. Tu tak, tu tidak syar'i lah. Sebab apa? Sebabnya jin okey. Nabi pun tak mampu untuk ikat. Apatah lagi kita masuk dalam botol. Kebanyakannya kita boleh runding dia masuk dalam botol boleh. Ataupun suruh jin kita kawal dia jangan masuk, jangan keluar. Ataupun kita masukkan jin, dia pun ikut je masuk dan dia tak mau keluar melainkan pada waktu dia nak. Jadi dia tidak syar'i lah. Okey. Sebab apa? Sebabnya ada setengah kes dia masukkan dalam botol dah. Ada lagi jin dalam tubuh dia. Lepas tu main mana botol? Okey, ada persoalan. Sebab apa? Okey, pesakit ada tempat lagi? Apa lagi sebab lagi? Lagi? Yang tadi yang kita bagi tahu. Lemah je sebenarnya. Lemah. Maksudnya tak lemah, ada amalan, pemakanan, insya-Allah tak masuk. Walaupun ada lubang katanya lah. Memang ada kes dia kata ada lubang, lepas tu jin meninggalkan bau. Lepas tu kita ni sebenarnya seakan-akan ada hijab, tapi hijab kita ni macam ada setengah pesakit dia dah tertebuk. Itu kaedah, itu pemerhatian berdasarkan pemerhatian saja. Tapi yang nampak sekali badan dia lemah. Orang yang gangguan badan dia kuat tak akan kena gangguan. Sebab tu kena nasihatkan kepada pesakit, kena ada amalan. Amalan pula kena fokus pada minta perlindungan, bukannya suruh ustaz tu suruh lah apalah, tak jadi. Dapat pahala saja ada. Okey. Lagi. Ni boleh runding jin masuk Islam. Boleh. Tak ada masalah. Kita tanya dia, kamu ni kafir ke ataupun muslim? Dia kata kafir. Kamu nak masuk Islam? Kalau nak, aku boleh ajarkan dan aku minta kamu boleh pergi ke masjid agar apa? Agar kamu tak ganggu dia. Kalau kamu takut kepada Tok Bomo, kamu ada Tuhan. Gitulah kita apa? Pujuk dia lah. Ada. Gila masjid mana tahu jumpa kawan dia kat situ. Duduk tabligh sekali kan. Sekali lagi? Boleh ya? Maksudnya mungkin mudah lagi ya. Kita kena pergi ni kan. Kita kena pergi naik flight, dia naik gitu. Allahuakbar lah. Mungkin mereka pun nak terbang tu kena ada lesen juga. Kan? Allahuakbar kan. Lesen, lepas tu ada jalan tu mana laluan dia tu ada tol. Walaupun ada sayap dah, ada tol lagi kan. Allahuakbar lah tu kan. Tak tahulah. Tapi secara mudahnya kalau dia tak ada tol apa-apa, mungkin mudah lah kan. Okey lagi. Dah kita tak perlu tengok bismillah ayat penggerak. Tak. Okey, rock ke tak dia bukan masalah. Masalah dia badan dia ni kuat atau tidak. Badan dia ni adakah badan dia ni kuat atau tidak dalam menangkis gangguan. Sebab tu kena bersedia. Dia jangan tengok kita pergi ruqyah, dia ni kuat pada aku ni. Sebab kita dah ada kalam Allah. Mana kuat kita kalam Allah dengan jin tu. Kalam Allah. Cuma masalahnya dia ada setengah kes pesakit tu tidak mampu untuk membantu diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab panggil pun dalam keadaan dah kerasukan. Bila dah kerasukan, kita datang tu dah kerasukan, bermakna badan dia dah lemah. Bila badan lemah macam mana nak buat? Kita ruqyah sikit. Lepas tu kita pun bagi amalan, jangan ruqyah terus. Jangan ruqyah lebih. Sebab apa? Kalau anda pernah orang macam ni 4 jam baru selesai. Sekarang ni kalau anda jumpa macam ni, kebanyakannya anda takkan ruqyah penuh. Anda akan ruqyah, bagi air dan sebagainya, tunggu dia relax.
Dia akan relax, dia akan ada waktu relax je. Bila waktu relax, orang tu dia akan sedar. Bila sedar, kita kena bagi tahu, kena buat macam ni, amalan, istighfar, apa lagi. Kalau dalam hadis kata, siapa yang baca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim qala syaitan hufizha minni sa'iral yawm. Suruh dia amalkan. Lepas tu suruh juga amalkan berwuduk. Bila orang berwuduk, insya-Allah terhalang daripada benda-benda yang tak betul. Ni ada masalahnya, kita tengok orang tu tak berwuduk. Kan? Maksudnya kita tanya, sering ke berwuduk? Tak. Ada. Maksudnya kena bagi lebih banyakkan tips daripada meruqyah. Meruqyah ni 10% anda bagi tahu. Kebanyakannya anda ruqyah, kalau dia memang baru lagi tak apa, anda akan selesaikan. Kalau dah masa anda datang tu baru dia kerasukan, bermakna badan dia lemah, anda akan ruqyah tak lebih dari 15 minit lah. Lepas tu anda akan apa? Bagi dia tips, suruh dia relax dulu, dia akan relax, dia akan ada waktu dia relax. Bila kesedaran dia dah tenang tu tinggi, gangguan tu akan rendah. Menyebabkan apa? Menyebabkan gangguan tu tak mampu untuk ganggu dia dah. Sebab tenang, badan dia tenang. Dan kebanyakannya anda akan ajar dia pakai minyak wangi. Yalah, maksud dia suruh dia pakai minyak wangi agar apa? Agar tenang hati dia, roh dia tenang, maka jasad dia dan gangguan tu tak akan mampu untuk masuk. Ini salah satu. Bukannya jin takut kepada bau. Bukan jin takut kepada bau kasturi. Dia takut kepada orang yang bau kasturi, dia akan tenang. Tenang tu menyebabkan jin tak boleh nak ganggu. Ini dalam Tibun Nabawi ada. Dia panggil makanan roh. Bukannya jin tu takut, roh tu yang kuat. Okey. Ada persoalan? Nak buat nak praktik lah terus. Okey. Ni siapa punya? Siapa punya ni? Okey, berbaris.